Camp Pacar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan mendaki Gunung Nuang. Kami memulakan pendakian seawal jam 5 pagi. Alright, let's go. Okay, jom masuk. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada di Pondok 6, pintu masuk ke Trailhead Gunung Nuang. So 6.45 kita dah sampai sini. Kita dah settle solat subuh dan kita akan teruskan perjalanan ke Camp Lolo. Sedikit lewat, bukan sedikit lewat, agak lewat juga. Patutnya pukul 6.30 dah sampai ke Camp Lolo. Okay, jalan. Jalan. Camp Lolo atas. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke Camp Lolo jam 7.20 pagi. Ini Camp Lolo. Baik, licin nak licin Martin, baik-baik, licin. Tak apa, ni ada beli apa? Beli kan? Alhamdulillah kita dah sampai Camp Pacar pukul 9 pagi. Tahniah. Anda berjaya. Ya. Orang belakang tu. Pergilah tepuk sikit orang belakang tu. Tahniah. Camp Pacar berkabus. Camp Pacar. Jom ke puncak sana. Jom. Full body workout. Bouldering. Apa tu? Oh, rock climbing. Tapi tetap penat. Apa, masih ada tenaga. Saya okey je. Kaki belum jelly lagi. Ya. Ya, first time naik Nuang kan? Alright, kena sampai puncak lah. Boleh ni? Tak. Tidak akan. Kalau tak ada energy gel, belilah konjac jelly. Energy gel replacement. Sedap pun sedap. Murah pun murah. And then dia dalam sachet yang kecil-kecil macam ni.
Easy to bring anyway. Come on, sikit lagi. Hah? Sikit gitu. Jangan makan telur pagi-pagi. Sebab nanti akan ke toilet. Okay, tunjuk sikit dia punya. Oh, ni. Konjac jelly. Okay, konjac jelly. Duta dia Era Fazira. Bukan saya. Okay, atas tu puncak pengasih. Kita berada di puncak pengasih. Jumpa tak kekasihnya? Sayangnya nama je puncak pengasih. Kekasih tak ada. Laju dia orang turun tadi. Alhamdulillah kita dah sampai ke tangga pertama menuju ke puncak Gunung Nuang. Okey, dah rasa lega dah. Jumpa tangga, dah nampak puncak. Okey, ada lagi 7 anak tangga. Let's go. Baik. Tangga kedua. Tangga kedua dan ketiga. Tangga keempat dan kelima. Tangga ke-6 dan ke-7. Anda berjaya. Okey, tangga terakhir, tangga ke-7. Yeay, tangga menuju puncak kejayaan. Tahniah. Kita sampai puncak Gunung Nuang 11.50 pagi. Wah, dah masak. Wah. Ayam. Tangga di tangga puncak Gunung Nuang. Boleh lah. Senang je. Senang je. Repeat tak nak? Tapi sini boleh repeat. Ni boleh. Tapi actually kan berbala tau repeat ni daripada naik GBH. Sini mesti banyak lagi. Cuma nak layan perasaan naik batu-batu ni take time sikit. Mental. Puncak Gunung Nuang. Kita sampai tadi jam 11.50 pagi. Okey, begitulah pendakian trip Gunung Nuang kami. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Bye.